Sumut Nusantara Command Center SNCC menegaskan insiden penahanan penculikan telah memicu kemarahan dan kecaman antarabangsa yang dizahirkan dalam bentuk kenyataan negara, saman serta aksi demonstrasi antaranya adalah di Itali, Turki, Spanyol, Perancis, Belgium, Ireland, Kanada, Belanda, Jerman, Korea Selatan, Australia, Portugal serta organisasi antarabangsa seperti Organisation of Islamic Cooperation OIC, United Nations UN, European Union EU juga turut mengecam tindakan pencerobohan dan penculikan terhadap aktivis flotila kemanusiaan yang berlaku di perairan antarabangsa. Gelombang kebangkitan dunia terhadap insiden ini bukan sekadar terhad untuk kecaman, malah turut disusuli tekanan antarabangsa termasuk ancaman sekatan ekonomi dan diplomatik, tindakan perundangan, pengeluaran waran serta nota diplomatik oleh pelbagai pihak terhadap rejim penjajah Israel. Atas tekanan yang luar jangka serta semakin meluas dan menjatuhkan reputasi serta memberi tekanan langsung kepada pihak rejim penjajah ini yang pada awalnya merancang untuk menahan dalam jangka masa lama di penjara Keziut, terpaksa bebaskan semua tahanan tanpa syarat. SNCC dimaklumkan oleh pihak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menghantar 3 buah kapal terbang Turkish Airlines ke Ramon Airport yang terletak di Tanah Haram Israel. SNCC mengesahkan laporan terkini dari Adalah bahawa 428 aktivis flotila kini sedang dipindahkan menaiki bas menuju lapangan terbang Ramon dan dijangka sampai ke Istanbul menggunakan 3 penerbangan tajaan khas kerajaan Turki dengan kod TK6919, TK6921 dan TK6925. Ketiga-tiga penerbangan khas Turkish Airlines tersebut dijangka berlepas dari Tanah Haram Israel sekitar jam 8 malam waktu Malaysia dan penerbangan ini dijangka tiba pada jam 10 malam waktu Malaysia dan akan disambut oleh Kedutaan Malaysia di Turki, Wisma Putra serta Kerajaan Turki bersama dengan wakil daripada kumpulan Sumut Nusantara di Istanbul. Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turki Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.